Tak sangka betul, phone bawah 1002 sekarang pun dah boleh dapat specs yang jenis flagship dah. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone terbaik untuk yang bawah 1000. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang bawah 1002. Sebab untuk tahun ni memang banyak phone dah naik harga. Tapi sebenarnya kita masih boleh dapat dengan harga murah kalau kita pandai survey. So kalau korang ada bajet sekitar 1002, lepas tu tak pasti lagi nak aim yang mana satu, hari ni aku dah tolong korang survey kat online dan saya akan listkan 8 telefon terbaik bawah 1002 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. So kalau korang yang malas nak survey phone tu, korang boleh survey aja dekat channel ni. Sebab saya dah kategorikan phone tu ikut harga dan senanglah korang nak pilih phone mana yang sesuai untuk hashtag OOTD dan gaming. Tapi sebelum video ini start, kita tengok dulu barang dapur daripada brand Tefal. So untuk sesiapa yang tengah nak cari barang dapur untuk raya, korang boleh survey dekat Tefal official store. Sebab sekarang Tefal tengah ada buat raya sales dan korang pun boleh belilah barang dapur dengan harga yang lebih murah. So kalau korang yang tengah nak cari periuk api, So, kalau korang yang tengah nak cari periuk nasi ke fry pan tu, korang boleh survey aja daripada brand Tefal. Sebab kualiti dia memang agak baik, mesra bajet dan sesuai lah untuk kita nak double kill lipas yang ada dekat rumah itu. So, kalau korang yang berminat tu, korang boleh belilah guna YouTube Shopping dengan harga yang lebih murah. Yang ke-8, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A26 5G. Brand Samsung memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab brand Samsung memang reliable dan service center dia pun ada banyak dekat market Malaysia. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang nampak terang, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset Exynos 1380 yang power efficient dan phone ni juga boleh dapat 6 kali OS update dan 6 tahun security update. So kalau korang nak cari phone yang ada security system yang baik lepas tu nak dapat OS update yang lama, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma masa beli phone ni, Samsung dia tak bagi free charger dan casing dalam kotak. So, kalau korang yang berminat untuk beli phone ni, jangan lupa add on satu casing dan charger sebelum check out nanti. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Nubia Flip. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM2499, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM1,200. Phone ni dia ada skrin OLED 6.9 inci yang agak luas, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang agak laju, dan phone ni juga ada saiz yang sangat compact dan boleh lipat. So kalau korang nak cari phone yang nampak bergaya lepas tu nak bagi gift Valentine dekat awet, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang phone lipat macam ni kan, biasanya ramai pengguna yang akan takut skrin dia tak boleh tahan lama. So kalau korang nak skrin dia boleh tahan lebih lama, suggest korang buka skrin dia sepanjang hari dan cuma lipat phone ni aja bila nak berlagak depan member. Yang keenam, kita akan berikan kepada Tecno Camon 40 Pro 5G. Phone Tecno ni dia ada dua variant. Yang variant 8GB RAM tu dijual pada tanda harga 1099, yang variant 12GB RAM tu dijual pada tanda harga 1199. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.78 inci yang nampak cantik, ada memori 256GB dan 12GB RAM, guna chipset Dimensity 7300 yang cukup laju, dan phone ni juga ada sensor Sony yang agak baik. So kalau korang nak cari phone yang nampak premium lepas tu nak hashtag OOTD, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma bateri 5200 ni masih kira kecil lagi kalau kita compare dengan phone yang seterusnya. Tapi setakat nak gunakan dia untuk kerja harian ke ambil gambar kenangan tu, kualiti kamera dia memang agak baik dan tak rasa macam phone mid-range. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme 14 5G. Phone Realme memang sangat terkenal dekat market sebab dia ada design gaming yang nampak futuristic dan kita pun boleh main game dekat 120fps. Phone ni dia ada skrin AMOLED 6.67 inci yang nampak terang, ada bateri 6000mAh yang agak tahan, guna chipset Snapdragon 6 Gen 4 yang agak laju, dan phone ni juga ada cooling system yang dapat kurangkan haba. So kalau korang nak cari phone yang sesuai untuk gaming lepas tu nak gunakan dia untuk night rank game, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia memang kurang sedap sikit kalau kita compare dengan phone Tecno yang sebelum ni. Tapi kalau kita tak compare kamera dia side by side, kualiti dia masih kira cukup okey lagi. Dan sesuai lah kalau korang nak share gambar dekat social media itu. Yang keempat, kita akan berikan kepada Infinix GT30 5G.
Phone Infinix memang sangat sesuai kepada kaki gaming sebab dia ada design gaming yang nampak cantik dan phone ni juga support shoulder trigger. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.78 inci yang nampak terang, ada cooling system yang dapat kurangkan haba, guna chipset Dimensity 7400 yang agak laju dan phone ni juga ada shoulder trigger yang sesuai untuk gaming PUBG. So, kalau korang nak cari phone yang sedap untuk gaming lepas tu nak guna shoulder trigger, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia memang rasa slightly kurang sikit kalau kita compare dengan Infinix Zero 40. Tapi kalau kita tak compare kamera dia side by side, kamera dia masih kira cukup okey lagi. Dan sesuai lah kalau korang nak share gambar dekat social media itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Vivo V60 Lite 5G. Brand Vivo memang sangat terkenal dekat market sebab kamera dia memang agak baik dan bateri dia pun boleh tahan untuk jangka masa yang lama. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.77 inci yang agak luas, ada bateri 6500 mAh yang agak besar, support fast charging 90W yang agak laju dan phone ni juga ada sensor Sony yang agak baik. So, kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang cantik lepas tu nak ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma korang janganlah expect tinggi sangat nak zoom jauh-jauh macam Vivo X300 Pro sebab harga phone ni cuma sekitar RM1,200 aja dan bukannya harga RM4,000. Yang kedua, kita akan berikan kepada iQOO Z10 5G. Phone iQOO ni sebenarnya lebih kurang sama aja dengan Vivo yang sebelum ni. Cuma kekuatan Vivo lebih fokus dekat kamera dan iQOO pula lebih fokus dekat gaming experience. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.77 inci yang agak besar, ada bateri 7300 mAh yang agak tahan, support fast charging 90W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset 7S Gen 3 yang cukup power. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang tahan lepas tu lebih prefer dekat chipset Snapdragon, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada shoulder trigger yang ada pada Infinix GT series. Jadi kalau korang tak penting sangat dengan shoulder trigger tu, specs dia adalah lebih baik kalau kita compare dengan phone yang sebelum ni. Yang pertama, kita akan berikan kepada Poco X7 Pro 5G. Sebelum ni, phone Poco ni dijual pada tanda harga RM1,399, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga bawah RM1,200. Phone ni dia ada screen AMOLED 6.67 inci yang nampak terang, ada bateri 6000 mAh yang agak tahan, support fast charging 90W yang agak laju dan phone ni juga guna chipset Dimensity 8400 Ultra yang agak power. So, kalau korang nak cari phone yang ada chipset yang power lepas tu nak gunakan dia untuk gaming, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kalau korang dah biasa guna phone Vivo ke Honor tu, korang akan rasa kamera low light dia memang kurang sedap sikit. Tapi kalau korang tak compare dia side by side, kamera dia masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah kalau korang nak share gambar dekat social media itu. So, itulah 8 telefon terbaik bawah RM1,200 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. So, kalau korang yang berminat untuk beli phone ni, jangan lupa beli guna YouTube Shopping untuk dapatkan discount voucher daripada Shopee. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.